Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya, Amniki Syahana dan saya, Aisyah Sofia dalam video kali ini. Dalam video kali ini, sedang berlangsung majlis perasmian program pembudayaan landscape di sekolah kami. Jom kita saksikan. Jom! Assalamualaikum cikgu. Boleh saya tanya satu soalan? Boleh. Apakah cabaran sepanjang menyiapkan program ini? Okey, cabaran yang cikgu hadapi semasa menyiapkan landscape di taman ini, cabaran utama yang pertama ialah faktor cuaca. Sebab kita pun tahu sekarang cuaca di sini kadang-kadang hujan dan kadang-kadang dia cerah. Tapi waktu hujanlah dia menjadikan kita tak dapat nak menyiapkan kawasan landscape ni. Dan yang kedua, dari segi masa lah. Kita pun tahu kan kita masih dalam keadaan bersekolah. Jadi kami cuma ada masa untuk satu ahad je. Masa yang diberikan adalah anggaran 2 minggu saja. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Boleh saya tanya satu soalan? Boleh. Apakah harapan Puan terhadap murid-murid hasil daripada penglibatan mereka dalam program ini? Sebagai guru besar, saya mengharapkan agar penglibatan murid-murid ini akan berterusan. Bukan setakat hari ini saja, bahkan taman ni kita akan terus lestarikan dengan pokok-pokok yang sesuai dan murid-murid lebih memahami kenapa kita menanam pokok, kenapa kita perlu menjaga alam sekitar dan seterusnya memanfaatkan taman ini sebagai sebahagian daripada pembelajaran murid-murid nanti. InsyaAllah. Assalamualaikum Tuan, boleh saya tanya satu soalan? Waalaikumsalam. Ya, boleh saja. Silakan. Apakah objektif utama penganjuran program pembudayaan landscape sempena sambutan Hari Landscape pada tahun ini? Okey, sambutan Hari Landscape tahun ini kita bertemakan Landscape Lestari Malaysia Madani. Jadi kita nak hasilkan landscape yang lestari ni, maksudnya mampan lah, sama dengan lestari, mampan adalah perkataan yang sama. Kita nak apa yang kita tanam, apa yang kita hasil itu berkekalan. So sampai ke anak cucu, sampai ke tahap usia tumbuhan tersebut. Macam pokok yang kita tanam, jangan kita fikir nak tanam nanti 10 tahun akan datang kita nak tebang, kita nak tanam pokok lain pula, tak boleh. Kita nak tanam pokok tu, kita hasratkan untuk tanam sepanjang hayat tempoh pokok tu boleh hidup. Mungkin sampai 100 tahun dan sebagainya, kita nak pokok tu hidup sebegitu. Ini antara salah satu kaedah ataupun kelestarian dalam lanskap yang kita perlu awal, daripada peringkat awal lagi dah kita terapkan dalam fikiran kita. Itu adalah tema sambutan hari ini dan itu dah yang kita nak hasratkan pada kali ini. Okay. Apakah pandangan Tuan tentang JDP Nature Sanctuary yang telah kami lakukan di sekolah ini? Okey, pada pandangan saya sangat bagus. Usaha yang sangat murni, sangat membantu pelajar-pelajar untuk mengenali alam. Ada ruang yang special, yang pada saya sangat cantik di sekolah ni kerana sekolah ini mempunyai beberapa level, beberapa tingkat. Boleh tengok daripada atas, daripada bawah, boleh nampak segala bentuk view. Kalau sekolah ni flat, rata, kita mungkin tak nampak gambaran yang sebegini. Jadi kita naik atas ni kita nampak pokok petai, nampak dia punya buah-buah petai dan sebagainya. So, satu pandangan yang menarik. Kalau kita di bawah mungkin kita nampak ni, tapi bila kita naik level yang atas, kita nampak sama level dengan buah-buah tersebut. Sama juga yang dalam kawasan ni, kita lihat sesuatu yang boleh pelajar datang ke sini untuk healing sebenarnya. Healing tu untuk kita menenangkan fikiran. Kita ada masalah kusut, masalah sebagainya, datang ke sini, tengok alam, dekat dengan pokok, kerana pokok ni akan mengeluarkan oksigen dan juga tenaga positif. Jadi kita duduklah dekat pokok, ada masalah, ada apa masalah kerunsingan, sebagainya, datang tempat ini, kita tenang-tenang di sini, mungkin berzikir, kerana setiap tumbuhan ni dia pun berzikir. Jadi kita berzikirlah bersama-sama tumbuhan ni untuk menenangkan diri kita sama dalam semasa kita nak healing tersebut. Amalkanlah sebegitu, memandangkan taman ni dah ada di sini ya. Sekian saja daripada kami.
Jangan lupa saksikan video yang akan datang. JDP TV, media bestari, murid berkualiti. Bye.